Hari ni Cikgu Chandra ada share video pasal dia kena serang tingkap rumah dia. Lepas tu cermin belakang kereta dia kena pecah. Dia kata ada 3 orang yang bertopeng dan bersenjatakan parang telah pun menyerang rumah dia lah. Dan Alhamdulillah dia tak berjaya. Maksudnya penjenayah tu tak berjaya pecah masuk rumah lah, dan dia selamatlah dalam rumah. Jadi kejadian ni kita nak kata sebagai apa lah, kan? Kita nak kata sebagai jenayah lah, kan? Jenayah yang kalau dia berjaya pecah masuk rumah tu, mungkin nyawa boleh melayang lah, kan? Kalau macam tu dengan ada senjata, parang dan sebagainya, kan? Jadi saya reflect balik benda ni. Saya terfikir, kenapa kalau kita buat konten ataupun kita bersuara benda yang betul dan itu balasan yang kita dapat. Saya paling teruk yang saya pernah kena adalah saya kena panggil SKMM dan saya dirampas saya punya telefon. Dan sampai sekarang belum ada apa-apa pendakwaan ataupun kena compound ke ataupun kena tutup kes. Saya tak tahu, sebaiknya NFA lah dan pulangkanlah phone saya tu. Tapi itu yang paling besar yang saya pernah rasa sekarang ni. Dan yang kedua adalah akaun Facebook saya, 70,000 followers juga kena sekat. Akaun TikTok saya, 70,000 followers pun kena sekat juga. Dan bagi saya tu pun benda yang besar, tetapi tak adalah damage lah. Damage is damage lah. Sedih memang sedih lah, tetapi tak adalah sampai kena ugut dengan parang, kan? Jadi saya tak tahu apa yang masalahnya negara kita ni sampai macam tu sekali, kan? Gangster yang mana kita pun tak tahu kenapalah sampai berparang, kan? Mungkin yang biasa kita tengok sebelum ni adalah cyberbully. Dia dedahkan rahsia orang tu, dia ugut anak dan sebagainya. Tapi lain macam lah apa yang berlaku pada Cikgu Chandra. Mungkin isu kuil haram, botol kicap, kan? Sebab dia terus terang istilah-istilah tu merujuk kepada kaum dia sendiri. Dan memang bukan isu perkauman pun, kan? Isu dia adalah berkait dengan isu kuil haram ni. Jadi macam tu lah, kan? Dia jadi macam tu. Dia jadi macam teruk sangat lah, kan? Teruk sangat, parah sangat keadaan ni. Dan sedihnya apabila pihak kerajaan pun cakap sentimen perkauman. Padahal benda ni bukan isu sentimen perkauman. Isu ni adalah isu pelanggaran undang-undang oleh pihak tertentu yang kerajaan pun tak berani. Akhirnya kita bagi tanah ganti, bagi pampasan. Jadi masalah ni berlaku depan mata kita, kan? Masalah ni berlaku depan mata kita yang saya sendiri sebagai orang yang memang real buat konten, bercakap tentang topik-topik ni. Jadi saya rasa macam bahaya lah, kan? Bahaya. Dan kita tak tahu bila-bila masa orang boleh langgar kereta kita, orang boleh serang rumah kita, serang pejabat kita, kan? Even kes tembak pun banyak berlaku. Jadi kita doa sangat-sangat moga Allah Ta'ala lindung kita, lindung saya dan keluarga saya dan juga Tamim Dahari dan rakan-rakan yang lain daripada ancaman-ancaman macam ni lah. Kita tak nak lah sampai macam tu sekali, sampai meragut nyawa. So apa yang saya boleh cakap pada petang ni ialah kerajaan perlu lakukan sesuatu, bantras, cari sampai jumpa siapakah pelaku yang menyerang rumah Cikgu Chandra. Dan kuat-kuasakan undang-undang supaya benda ni tak melarat lah. Janganlah orang macam saya, macam Tamim, yang macam Cikgu Chandra yang bersuara tentang kebenaran undang-undang, kami pula yang kena. Kerajaan pun tak backup, polis pun tak backup. Tak naklah macam tu sekali. Dan kita tak ada apa-apa kepentingan pun nak kata gulingkan kerajaan. Tak ada apa-apa kepentingan nak gulingkan kerajaan, nak menjatuh kerajaan. Tak ada. Dan kita hanya nak membangkitkan kesedaran bahawa perkara salah perlu dibetulkan. Itu sahaja. Jadi itu sahajalah perkongsian pada petang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.